Sekarang ini Budi berada di konsert Mentor Millennial pemilihan antara tim Akim dan juga tim Hazama. Kita bersama dengan Akim dulu untuk kata menyelongkar kembali ketiga-tiga peserta yang dipilih oleh Akim sebelum ini. Mungkin you dah tengok apakah istimewa yang ketiga-tiga tersebut dan apa yang diperkatakan oleh Hakim, pemilihan berdasarkan kepada ton suara. Dan pada malam ini, dua protege telah diserapkan untuk Hakim dan telah telah menyingkirkan seorang antara mereka. So, adakah pemilihan ini berdasarkan kepada pemilihan sebelum ni, sebelum konsert ini berlangsung? Betul, memang pemilihan tu memang dinilai daripada awal. Daripada awal lagi kita dah menilai siapa yang berpotensi untuk pergi ke peringkat yang seterusnya. So antara min saya rasa min yang disingkirkan untuk hari ni dia kurang ready. Mungkin dia perlu time ataupun perlukan pembelajaran lagi. Sebab dekat Mentor Millennial kita perlukan bukan orang yang dah ready pun sebenarnya, tapi at least dia ready daripada segi apa yang kita berikan dia task. So macam saya tengok melihat Han dan Eba mempunyai satu inisiatif yang baik, yang ekstra berbanding Min. Kita pergi satu persatu. Eba, kenapa Eba? Eba pada saya tak ada tone wanita yang macam tu, belum ada lagi tone wanita yang macam tu. So itu sebabnya Eba. Eba adalah orang yang pertama sekali saya pilih masa audition. Yang saya confirmkan daripada stage first, dia ni memang mungkin akan jadi protege saya. So Eba memang saya dah lock daripada awal. Han pula sebenarnya pemilihan itu daripada perbincangan antara saya dan Zimi. So pemilihan Han tu juga sebenarnya saya pun tak kesan juga sebenarnya Han tu. Tapi mungkin Zimi, gitaris Akim Street, nampak apa yang special dekat Han ni. So mungkin sesuatu tu boleh dipolish untuk Mentor Millennial ni lah. Itu dia. Kita tengok yang istimewanya ada penampilan peminat Hakim sendiri yang pada konsert ini. Orang kata mungkin standing dengan protege yang dipilih. So kita sorot kembali pemilihan untuk persembahan yang istimewa tadi. Peminat you yang betul-betul orang kata buat step, siap step, siap hafal step. Tapi of course you tak nak cari clone you. So boleh komen sedikit. Okay, Wawan, sebenarnya saya kena berterima kasih kepada Wawan kan, sebab meminati saya kan. Cuma mungkin dekat Wawan ni apa yang saya lihat masa ketika di audisi, mungkin karakter saya tu yang saya tak nak. Mungkin karakter saya. Ada karakter. Saya kalau boleh saya nak elakkan orang-orang yang sama karakter, sebab bukan kita tak nak bersaing, tapi kita contohlah saya bagi, kita nak satu je message. Kita nak satu je Datuk Hatan. Kita nak satu je Datuk M. Nasir. So tak ada orang lain selain diorang ataupun orang yang sama lebih kurang. So itu masa sebelum audition lagi saya dah setkan mind saya untuk benda ni. So mungkin Wawan boleh improve lagi lah kan. Tapi terima kasih lah sebab meminati saya. Saya memang sangat-sangat salute dia lah, sebab dia boleh hafal saya punya movement tu lah. Ucapan untuk Min yang orang tersingkir pada malam ni. Ucapan untuk Min, tak bererti dia tak bagus. Dia bagus. Dia orang yang sangat mendengar. Mungkin kalau orang lain berada dekat tempat Min, diorang pun tak boleh nak dengar macam apa yang Min dapat dengar dan Min dapat belajar. So Min orang yang cepat kecap. Tapi cuma dia ada lambat sedikit je daripada Eba dan juga Han. So mungkin dekat luar nanti kan kita akan saya akan fokus kepada dia lebih. Sebab kita ada saya dan kumpulan saya pun memang kita dah plankan apa yang kita boleh buat dengan Min. So nantikanlah kalau ada rezeki untuk Min, kita akan buat sesuatu. Kita harapkan konsep Mentor Millennial akan terus gempak dengan pemilihan Hakim pada malam ini, tim Hakim. Dan kepada peminat-peminat Hakim, jangan lupa untuk tengok konsert support Hakim. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com.